Okey, Assalamualaikum guys. Okey, kita jumpa lagi dekat vlog Kayak Fishing Melaka Okey, so hari ni dekat depan anda sekarang ni ada satu boat trooper 380 1.2. Ketebalan dia 1.2 dan yang terbaru ni adalah transom, aluminium transom. Okey, 15 tahun, 18 tahun transom, no problem. Tak ada isu ni Okey, so satu lagi kita padankan dengan enjin dia 98 horsepower. Dia 98 horsepower. Kalau siapa nak pakai untuk CD 98 horsepower. Kalau contoh kata kita ada buat package tau. Kalau korang semua beli boat saja, kalau boat saja harga dia ni tu 4122.50 sen. Boat sahaja. So kalau beli enjin sahaja pula harga dia 4400. So kalau beli boat dan enjin harga dia jadi RM8,522.50. Contoh kata yang ni lain, tu lain lah. Contoh kata hari ni korang beli boat, esok pula lusa korang beli enjin pula. So harga macam ni lah. So harga dia jadi RM8,522.50. Tapi hari ni ada berita baik. Kita packagekan sekali jalan saja untuk package Trooper 380 1.2 dia 98, harga hanya 8,200. 8,200. Maksud dia masa beli serentak dengan enjin 9.8 horsepower. Okey tak? Steady tak? Berapa banyak diskaun tu? Contoh kata kat situ dah ada diskaun 300 lebih kalau korang beli sekali dengan enjin Hydia. Enjin Hydia ni spare part Mikuli, korang jangan risau. Spare part memang banyak berlambak, warranty 1 tahun. Okey, boat warranty 6 bulan. IB ni warranty 6 bulan dan enjin warranty 1 tahun. Okey, so apa lagi? Jangan tunggu lagi. Sebab bulan 1 ni stok kita akan sampai. Stok kita sampai banyak. Okey, kalau siapa nak baik cepat. Sebab sekarang ni tengah ada orang booking. Takut nanti bila time bulan 1 korang datang, barang dah habis. Alright, so kita jumpa lagi next. Assalamualaikum.